Rim 18 inci yang paling ringan di kedai Wan Cina guys. So guys, hari ni Wan Cina nak review rim 18 inci yang paling ringan di kedai Wan Cina, iaitu rim di tangan Wan Cina ini Race Vogue Racing CE28N Forge. Okay, dah tahu Forge memang paling ringan dengan juga paling tahan. Okay, spek untuk rim ini adalah 18 x 8.5 offset 30, sesuai untuk banyak kereta. Contoh GR Yaris, Honda Civic, FC, FE, FK7 semua boleh. Honda Accord ataupun kereta PCD 114.3 kebanyakan semua boleh pasang. Okey, di tangan Wan Cina ni adalah CE28N warna bronze. Kita boleh nampak two-tone finishing dia sangat cantik. Warna dia memang cukup gelap bronze dia, dan baru nampak smart. So CE28 dia punya pattern kita tak payah cakap banyak lah, 10 batang memang kita dah tahu. Tapi kita boleh nampak kalau CE28N ini kan, dia ada 10 lubang, dia ada 5 lubang palsu, nampak macam 10 lubang. Tapi kalau dekat sini kita boleh nampak Club Racer dia tak ada 10 lubang, dia 5 lubang saja. So CE28N memang special sikit lah. Stiker Vogue Racing, Made in Japan semua ada. Ini memang standard lah untuk CE28 Merim. Okay, finishing memang tetap cantik daripada race, tak pernah mengecewakan. So tak payah cakap banyak pun lah, belakang nampak finishing pun semua cantik. So kita timbang dulu, tengok berat dia berapa, sebab kita cakap dia paling ringan kan. Tengok berat dia berapa guys, 18 inci baru 7.6 kilo. Korang bayangkan 18 inci kebanyakan ringan-ringan pun 8 kilo lebih, tetapi ini 7.6 kilo saja. Memang mantap sekali daripada Race Vogue Racing untuk model CE28N ini. 18 inci baru 7.6 tau, gila-gila. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Kita nak tunjuk sikit rim yang paling ringan di kedai Wan Cina untuk saiz 18 inci, dengan juga berapa cantik finishing untuk rim Jepun ini. Okay, so kalau korang suka video kali ini, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari rim, cari Wan Cina. Thank you guys.